Gunung Reng. Hari ini kita belajar sejarah sedikit. Nanti nak rekod live ni sikit. Siapa takut boleh keluar ya. Ni nama dia Gunung Reng. Misteri gunung ni memang sangat menyeramkan. Jom nanti bawa masuk dekat dalam. Dia gelap. Gelap tau. Hari ni nanti tak tunjuk lajak. Nanti tunjuk Gunung Reng ni sekejap. Sebab nanti nak record live cerita ni. Nanti sambil-sambil nanti cerita. Hampa dengar lah. Kalau hampa tak dengar, hampa takut hampa boleh keluar. Gunung ni asalnya tak ada tau gunung ni. Dia asalnya memang tak ada gunung ni. Gunung ni asal dia tapak gunung ni asalnya adalah kampung. Kampung sebuah yang orang Kelantan Jawa yang menetap dekat kampung ni lah. Ketua dia tu pada satu hari ketuanya ada buat kenduri lah. Kenduri besar-besaran. Penat nanti nak tangguh. Kenduri besar-besaran. Lepas tu dalam kenduri tu dia orang ada pesta lah. Pesta yang sangat peliknya. Dia orang ada laga. Ada laga kucing dengan anjing. Depa laga kucing dengan anjing atas bumbung. Atas bumbung rumah setiap. Jap, nanti naik dulu. Penat. Gelap kat sini. Setiap Zuhur, selepas Zuhur, dia orang akan laga kucing dengan anjing tu. Pada satu hari tu, dia orang laga kucing dengan anjing atas bumbung. Lepas tu, hari tu tiba-tiba ada taufan ribut. Lepas ada taufan ribut tu, ada satu nenek dengan cucunya lah. Bila ada ribut taufan, nenek dengan cucu dia ni keluarlah nak pergi kutip padi. Pergi kutip padi di jauh sikit. Jauh sikit. Pagi sebelas pagi sebelas dan pagi sebelas dan pagi sebelas
pagi selesai pagi selesai pagi selesai pagi selesai dan pagi selesai pagi selesai dan pindah jumpa hari raya main main air nak tahu hati pi kan yang esok ke Taman Tueng. So esok last Ryan akan pergi geng-geng Kelantan, Ryan akan pergi taman